Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak murid yang dikasihi. Diharapkan semua anak-anak dalam keadaan sehat dan baik. Bertemu lagi kita pada hari ini di alam maya bagi meneruskan pembelajaran kita walaupun di dalam tempoh PKP. Untuk pelajaran hari ini kita akan masuk kepada subjek pelajaran Al-Lughatul Arabiyyah bagi tahun 6. Bagi mengulang kaji pelajaran tahun 6 untuk subjek Al-Lughatul Arabiyyah adalah daripada tajuk yang pertama, iaitu tajuk Al-A'dad wal Arqam, iaitu angka dan nombor. Untuk tahun 6 kita akan mula pelajaran Al-A'dad wal Arqam daripada nombor yang kecil sehinggalah kepada nombor ribu. Untuk tajuk ini, Al-A'dad wal Arqam sangat penting bagi murid-murid, mesti kena menghafal nombor-nombor dalam bahasa Arab daripada nombor sa hinggalah nombor ribu. Dan murid-murid mesti tahu bagaimana cara-cara teknik untuk menulisnya dalam bahasa Arab. Saya percaya untuk murid-murid tahun 6 ramai yang telah menghafal nombor-nombor dalam bahasa Arab, syabas dan taniyah diucapkan. Baik, untuk hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara-cara hendak menulis daripada angka kepada perkataan bahasa Arab. Contoh dekat sini 863. Apabila kita nak menulis dalam bentuk perkataan, yang pertama sekali murid perlulah menulis daripada nombor yang paling besar. Daripada 860 dan 3. Kita ada 3 asas nombor. Yang pertama sekali apabila murid hendak menulis, pertama kita mestilah menulis untuk nombor ratus. Kedua, mestilah menulis sa. Dan yang ketiga, barulah murid menulis puluh. Puluh mesti terakhir sekali. Di dalam kelas banyak kali saya ingatkan kepada murid, nombor puluh mesti di akhir sekali. Kebiasaannya murid akan melakukan kesilapan. Murid meletakkan nombor puluh tu di tempat yang kedua apabila menulis dalam bentuk perkataan. Bila ada soalan macam ini, kita dah bahagikan, kita dah kenal pasti. Pertama sekali mestilah 800, kedua nombor sa, ketiga nombor puluh. Pertama, bila kita dah mengenal pasti, macam ni mana yang satu perlu kita tulis dulu, barulah kita tukarkan ke dalam bentuk perkataan. Contohnya dekat sini 800, kita tukar kepada dalam bentuk perkataan. 800 ialah samanu mi'atin. Samanu mi'atin. Samanu mi'atun atau mi'atin pun boleh. Dua-dua betul Okey, yang kedua, apabila kita nak menulis perkataan yang selepasnya, mestilah kita kena letak perkataan wa. Wa adalah dan. 800 dan. Yang kedua, kita mestilah tulis nombor sa. Sa dekat sini adalah 3. 3 fil lughatul arabiyyah ialah salasatun. Salasatun. Okey. Selepas salasatun, 3 ada perkataan yang selepasnya hendak ditulis, kita kena letak perkataan wa lagi. Wa adalah dan. Dan yang terakhir nombor puluh. Puluh di sini ialah 60. Fil lughatul arabiyyah situna. Jadi 863 bil kalimah samanu mi'atun atau samanu mi'atin wa salasatun wa situna. 800 dan 3 dan 60. Baik, contoh kedua saya bagi dekat sini nombor yang agak besar, iaitu nombor 2024. Baik, bila kita nak tulis dalam bentuk perkataan,
Pertama sekali, bila ada nombor ribu di sini, mestilah kita ambil nombor yang paling besar. Iaitu nombor 2000. Okey, dekat sini ratusnya tak ada. Jadi kita pangkah. Ketiga, sanya ialah 4. Dan yang terakhir ialah puluh, iaitu 20. Kemudian apabila kita nak tukar dalam bentuk perkataan, kita cuma tukarkan sahaja ke bahasa Arab. Baik, 2000 fi lughatul Arabiyyah alfani. Alfani betul atau alfaini pun boleh. Okey, jadi 2000, ratusnya dekat sini tak ada, jadi kita abaikan sahaja. Dan yang ketiga adalah Sanya ialah 4. Jadi kita letak perkataan wa dan 4 fi lughatul Arabiyyah arba'atun. Okey, dan yang terakhir barulah nombor 10, iaitu 20. Jadi kita kena letak perkataan wa 20 fi lughatul Arabiyyah ishruna. Jadi alfani atau alfaini wa arba'atun wa ishruna. 2000 dan 4 dan 20. Baik. Okey. Nombor seterusnya saya akan bagi contoh dekat sini. Ialah 1140. Baik, dekat sini, yang pertama kita kenal pasti yang mana dulu kita nak tulis, yang mana satu perlu ditulis, 1000. 1000 yang pertama, kemudian 140. Yang kedua mestilah nombor ratus, iaitu 100, dan di sini tak ada nombor sa, dia nombor puluh terus, 40. Jadi 40 dekat sini kita terus tulis yang ketiga. Sebab sanya tak ada. Jadi bila kita nak tukar dalam bentuk perkataan bahasa Arab, 1000 dalam bahasa Arab alfun atau alfin. Kemudian diikuti 100, kita kena letak perkataan wa. 100 fi lughatul Arabiyyah mi'atun au mi'atin. Dan yang terakhir, nombor sa tiada, maka kita terus tulis 40. Kena letak perkataan wa dan 40. 40 fi lughatul Arabiyyah arba'una. 40. Alfin au alfun 1000, wa mi'atun au wa mi'atin, dan 100, wa arba'una 1000 dan 100 dan 40. Baik, ini contoh daripada al-a'dad ilal kalimatil arabiyyah, daripada angka kita nak tukar ke kalimah bahasa Arab. Baik, sebagai contoh yang seterusnya, sama juga saya akan bagi contoh daripada perkataan kita nak tukar kepada a'dad. Contohnya dekat sini, saya bagi misal kata 1000, bukan, maaf, alfun wa mi'atani, alfun wa mi'atani wa asyaratun. Baik, daripada perkataan minal kalimatil arabiyyah kita nak tukar kepada al-a'dad. Sama juga konsepnya. Pertama sekali kita tengok dekat sini alfun. Alfun adalah 1000. Jadi bila kita nak tukar, kita nak tulis angka, kita mestilah mula daripada sebelah kiri. Kadang anak-anak murid ni, yang saya perhatikan mereka banyak melakukan kesilapan. Mereka akan tulis daripada sebelah kanan, terbalik. Jadi dekat sini salah. Kita mesti kena mulakan dari sebelah kiri, barulah ke kanan. Baik, alfun adalah 1000,
Wa mi'atani, mi'atani, wa adalah dan, 1000 dan, mi'atani, mi'atani 200, wa asyaratun dan 10. Jadi kita tuliskan sahaja dan 10. 1200 dan 10. Jadi daripada sebelah kiri ke kanan. Baik. Contoh yang lain saya beri dekat sini. Contoh perkataan situ mi'atun atau situ mi'atin, wa dan wa ahada asyara. Wa ahada asyara. Sama juga seperti tadi, kita tengok situ mi'atin atau situ mi'atun, atau situ mi'atun. Situ mi'atun atau situ mi'atin adalah 600. 600 wa dan ahada asyara. Dan ahada asyara adalah 11. Jadi kita tuliskan sahaja 611. Yang penting apabila kita nak menulis dalam bentuk angka, mestilah tulis daripada kiri ke kanan. Kadang anak-anak murid ni mereka terbalik, mereka tulis kanan ke kiri. Pastikan tulis nombor mestilah daripada kiri ke kanan. Baik. Okey, jadi saya harap murid-murid semua faham. Banyak kali pun kita dah banyak kali kita buat latihan di dalam kelas. Jadi saya harap untuk tajuk Al-A'dad wal Arqam, semua murid-murid akan faham, dan tak akan berlaku sebarang kesilapan lagi. Selepas ni saya akan bagi latihan-latihan, dan saya harap semua murid-murid dapat mengulang kaji di rumah dan dapat membuat latihan-latihan secara santai. Itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk slot yang seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.